Singapura dah macam Kuala Dhaka. Sempah Bangla. Aku nak Bangla-Bangla ni berambut. Kalau hujung minggu, lajilah. Orang dia boleh petik lagi ramai dari orang Malaysia yang terwahili tengah bandar KL. Tapi tak dinafikan lah. Sebab ramai orang Bangla yang kerja dekat sini. Hampir 1 juta pekerja warga Bangladesh direkodkan di Malaysia. Anda tanya, waktu Zahid Hamidi jadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2015, dia umumkan yang kira-kira 1.5 juta pekerja dari Bangladesh akan dibawa masuk ke Malaysia dalam tempoh 3 tahun. Tapi itulah nasib dapat tentangan hebat daripada pelbagai pihak yang mempersoalkan keperluan jumlah yang terlalu besar ketika rakyat tempatan sendiri masih memerlukan pekerjaan. Contohnya, kerja-kerja construction, stesen minyak, kedai makan, sampai kedai mahal pun semua Bangla tapau. Sebab tu weekday tak nampak sangat sebab masing-masing payday. Lorong Haji Taib, Jalan Silang, Jalan Tar, kawasan ini memang orang dah label ni Dhaka. Suasana dia berubah bila ketang. Lebih kurang pukul 3 macam tu dah start buka kemah. Jual barang second hand. Contohnya baju, kasut, leather bag, semua ada. Kadang kita ingat dia pekerja biasa je. Rupanya ada yang dah jadi topi sendiri dekat sini. Power jugalah. Datang negara orang boleh survive sampai buka bisnes sendiri. Orang Malaysia pun nak menjual beria buat lesen. Sewa tapak bagai dapat kat geng orang ni buat kepala sendiri. Tapi bila terlalu ramai Bangla kat Malaysia ni, aku personally rasa tak selesa and tak selamat. Lagi-lagi untuk orang yang macam aku yang baru je hidup PTPL. Bila lalu kat kawasan diorang tu, ada yang pandang atas bawah, ada yang senyum, ada yang approach. Tak cakap semua creepy, tapi vibe dia tu memang buat orang rasa tak selamat. Especially perempuan jalan seorang. Dia macam diperhati dan disiko sangat indie. Kita boleh ambush di tempat yang mereka selalu berkumpul. Tak kisahlah sah ke, tak ke. Tapi mana lagi penting? Hak rakyat tempatan atau warga asing. Oh, satu lagi. Aku mana tak boleh belah betul dengan bau ketiak Bangla-Bangla ni. Bau semua spacing je. Kat setengah tempat tu, bau dia memang kuat gila sampai kadang kita belum nampak orang, bau dia dah sampai dulu. Baca panas KL, ramai orang berhimpit. Memang kombo maut. Aku selalu pergi jalan Tar nak cari tudung. Tapi kadang masuk lorong kedai tu, memang tak boleh lama Rasa macam, cukup. Aku nak keluar dulu. Sebab bau dia lagi kuat daripada tudung baru. Tak tahulah bau peluh ke apa. Pernah tengok iklan minyak wangi? Yang kalau kita lalu tepi orang, orang akan terlihat dekat kita sebab wangi. Ni terbalik sikit. Pandang orang yang lalu sebab bau yang agak tak berapa harum. Menusuk ke kaki. So, salah ke kalau aku sebagai rakyat tempatan ni rasa benci dengan kehadiran Bangla-Bangla yang kalau ramai kat Malaysia ni. Olah-olah kita pula yang jadi macam warga asing. Halau je lah diorang ni. Ramai lagi rakyat tempatan yang boleh kerja yang gantikan Bangla-Bangla ni. Sibuk nak mudahkan hidup rakyat luar. Rakyat negara sendiri susah payah hidup cari kuncin.